Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pak Ahil's channel. So hari ni video hari ni bukanlah video pasal aku upgrade apa PC aku apa. Just aku nak menceritakan apa gadget yang sentiasa aku bawa bila aku travel. So bila masuk travel ni, tak kisahlah travel ke luar negeri ke, dalam negeri ke, balik kampung ke, itulah antara barang-barang yang akan aku bawa beberapa lah. Mungkin kalau ada orang tengok cakap apa benda-benda ni bertujuh, tapi bagi aku ini adalah aku punya personal item. Bila aku pergi mana-mana aku bawa. Walaupun rasa bila pergi kat tempat tu ni tak pakai pun, tapi aku akan bawa sebab aku just akan letak dalam satu bag ni je. Senang, simple. Alright. So untuk barang yang pertama, kita nak cepat je, tak nak cerita panjang. So nanti aku akan letakkan link untuk beli dekat description. Kalau anda kata korang berminat, korang boleh beli lah. Right. So barang yang pertama yang aku sering kali bawa adalah ni. Aku punya SSD external. Benda ni tak semua orang bawa. Mungkin macam aku bawa sebab dalam ni adalah penuh dengan aku punya barang peribadi aku ataupun gambar-gambar, sebab aku tak nak semakkan aku punya phone. So macam gambar-gambar lama ke apa ke, lagu-lagu ke apa, tapi lagu pun sekarang pun korang dah beli kat YouTube Music, Spotify, banyak lagi kan. So sering kali benda ni adalah aku simpan gambar-gambar yang lama-lama, semua aku akan simpan ni. Yang ni 2 tera dia punya besar rasa aku, 2 tera. Okay, 2 tera. So benda ni harga dia mungkin dalam 200 lebih ke 100 lebih lah. Sebab murah, aku tak beli kat Malaysia. Yang ni aku minta tolong kawan aku beli dekat China, so dapat harga murah. So yang ni ada beli. Okay, ni aku akan bawa mana-mana. Contohnya bila jumpa member kan, aku ada simpan lagi gambar yang bersama sekolah dalam ni. So aku akan keluarkan ni sebab dia compatible dengan iPhone aku S24. Sebelum ni aku pakai handphone S31. Dia boleh baca, cuma boleh read saja. Dia boleh view. Okay, tapi untuk aku punya Samsung S24, dia boleh baca dan boleh edit. Maknanya boleh transfer kat sini, masuk dalam atau transfer keluar. So ni lah antara barang kecil je, comel lah macam ni kan. Dia siap bagi case. And then yang ni daripada handphone kau USB-C ke USB-A. So kabel ni pun dibagi, nak cucuk ke PC boleh, ataupun cucuk daripada handphone kan. Yang ni kau cucuk ke handphone, lepas tu yang ni kau cucuk lah kat ni, nanti dia akan baca. Alright. So tak semua handphone boleh. Setakat ni aku tahu Samsung memang boleh. Yang S-series sajalah, yang S24 ke atas lah. Yang ke bawah aku tak pasti. Tapi S21 just boleh baca saja. Kau tak boleh edit, kau tak boleh nak apa benda tu, kau nak boleh copy ke paste ke, kau nak removekan dia ke, kau nak transfer ke handphone kau, tak boleh. Tapi S34 no problem. So ni buat bagi part style tu. Alright, kita pergi barang next seterusnya. So ini yang kedua. Benda ni aku rasa mostly semua orang akan bawa kalau pergi travel, iaitu power bank. Aku punya power bank untuk aku travel jauh-jauh, aku pakai Ugreen. This Ugreen ada wireless charger Q12. Memang yang ni the best. Ada apa tu, ada fast charging, memang sesuai gila. Dan dia punya kapasiti 10,000. Serta banyak produk gadget aku daripada Ugreen lah. Ugreen memang best juga item dia. Ni lah aku pakai sebab dia ada simple je, kecil je, macam ni je. So boleh charge handphone lah. Atau kalau aku nak charge handphone kan, kalau ini aku pakai wireless charge handphone ni bila aku nak tidur je. Kalau macam sambil-sambil dalam kereta ke apa nak bawa, aku tak pakai sebab minit dia kadang-kadang tak tepat kan. So macam ni, on je tu dia dah charge. Dia simple je, benda-benda ni simple je. Kan kalau aku nak tidur aku letak lah kan, so aku tidur lah. Tapi kalau macam aku tengah duduk ke, tengah apa ke, aku akan pakai wire lah. So dia wire, so akan charge. Tapi kalau pakai wire dia fast charging lah, cepat lah. Alright. So kita pergi pada next barang seterusnya. Ini barang seterusnya adalah TWS daripada Edifier. Yang ni aku tak ingat dia punya Edifier X3 rasa aku, X3 Lite kot rasa aku. Yang ni aku beli, memang compatible, sesuai, best, senang, bateri banyak. Yang ni aku rasa semua orang akan bawa ni. Sekarang mana orang pakai earphone lagi dah, orang akan pakai ni TWS kan. Yang aku suka dia ada just wireless, dah pakai type C, tapi dia tak ada wireless lah, wire. Tapi dia tak ada wireless charge kan, dia tak ada, kena pakai wire lah. So aku boleh pakai power bank aku kalau dah habis. Ni
So yang bateri dia pun tahan lama juga. Kalau aku dengar berlaku dalam 5 jam, okey, dalam 5 jam aku pakai okey. Tapi aku suka pakai sebelah-sebelah je. Bila contohnya aku sebelah dah habis, so aku tukar pada sebelah kan. Yang ni biar dia cas dulu. Tapi tak pernah kot. Aku paling tinggi pun 5 jam kot. Masa aku pergi Langkawi pula, pergi Perlis kan. So aku dengar lagu apa semua okey lah, no problem. Sound pun sedap apa semua. So korang boleh pakai ni. Ni antara barang aku yang ni, yang aku suka juga lah pakai bila perlu kan, nak tengok movie ke apa ke. Kalau balik kampung kan, bila pisang kan, tak tahu nak buat apa kan, semua tidur, kadang aku tak dapat tidur, so aku layan movie, aku pakai lah benda ni, tak nak ganggu orang kan. Alright, kita pergi pada next item. Next item, kabel power adapter. Kabel pula power adapter Ugreen. Aku ni memang pengguna Ugreen, sebab Ugreen banyak barang aku pakai semua okey dia, daripada segi dia punya kabel ke, power bank ke, dia punya ni power adapter. Yang ni aku paling suka sebab kecil, molek. Wah, lepas tu dia punya watt pun tinggi, tak silap aku. Dia punya watt sampai 35 watt. Bukan tinggi sangat lah, okey lah 35 watt, sebab aku punya handphone pun boleh support sampai 25 watt je. So aku tak perlu lah beli watt yang tinggi kan. Ada je lebih tinggi sampai 100 apa semua, boleh on laptop ke apa. Tapi bagi aku 35 watt ni sesuai lah. Dia ada USB type C, A, and then simple, pak, betul masuk, pak, ini sorry pak. Kecil ke, senang nak bawa mana. Benda ni kalau setakat kau balik kampung, kadang aku pakai lah kan, tak adalah nak berebut dan pinjam power adapter kan. Alright, kadang-kadang aku pakai power bank. Tapi kalau power bank habis, inilah next aku punya, bila bateri dah habis handphone aku. Alright, so next item ni, rasa aku tak semua ada, tapi aku kena ada, sebab ini adalah card holder. Bukan business card, tapi card membership macam ni. Benda ni aku takkan letak dalam video aku untuk penuhkan video aku. Video aku just akan letak apa nama tu, kad ATM saja dengan duit. Tu pun kalau ada duit dalam tu lah. Kalau tidak, sekarang kan dah zaman QR apa semua. So most aku punya dalam duit just ada lesen pun dah pergi online kan sekarang kan. Aku punya IC lah, IC, kad ATM tu je. Yang kalau membership punya kad ke apa ke, patah sini aku layankan anak aku. Bonus ni pun dah tak pakai kad lagi dah kan. Antara benda ni semua aku simpan dalam ni je, senang kan. Mesti tahan lama. Yang ni aku pakai kedai RM2 ni, tak tahu lah ya sekarang ada tak ada. Lama ni aku pakai, serius. Aku rasa hampir 5 tahun aku pakai, tak berkarat tak apa semua kan. Rasa umur aku macam 30-an ni pakai kot benda ni kan. Kalau budak-budak tak pakai kot. Alright, so next item. Ini tak semua orang ada bawa, tak ada pun tak apa, tapi bila perlukan pening kepala tak ada benda ni. Ini adalah multi tools daripada Ganzo. Memang yang terbaik bagi aku. Okey, benda ni kalau setakat travel dalam negeri okey, tak ada masalah. Tapi bila korang naik airport ke apa, korang keluarkan je lah, sebab memang dia akan suruh keluarkan, sebab benda ni kan bahaya, ada pisau. So aku suka benda ni sebab apa, bila benda-benda simple, setakat nak buka screwdriver, kau nak cari kadang balik kampung, screwdriver pun tak ada dalam kampung kadang. So benda ni lah membantu. Boleh jadi pelayar kan. Lepas tu ada apa lagi, pelayar pun aku selalu pakai. Dia ada gunting ni aku jangan pakai, sebab tak perlu kot pakai pisau je kan. Dia ada gunting, ada gunting. Macam. And then ni benda-benda ni tak pakai pun macam ni kan. Benda ni payah pula. Ni screwdriver, mata lepeh. Lepas tu ada aku masukkan ni pisau. Pisau ni selalu pakai lah, nak buka bonsai ke apa ke, nak potong tu potong ni memang diperlukan. And then ini aku tak pernah pakai, tak tahu aku pernah pakai ni, tapi aku tak pakai untuk apa. Sebab ada mesti senang. Cuma benda ni dia ni okay, dikunci senang, dia tak longgar. So kalau nak tutup tarik je. So sebelah ni ada apa, and then sini ada gergaji standard lah. Bila multi tools ni punya ni, gergaji apa semua ada. Ni pisau kecil ni aku tak tahu nak pakai untuk apa. Ni gergaji aku tak pernah pakai. Dan ini yang aku selalu pakai, ni sering kali aku pakai ni. Yang ni adalah Allen key untuk buka apa-apa skru. Yang ni aku selalu pakai. So dia akan bagi dia punya ni, dia punya tips ni banyak.
kan. Ini dia punya mother, kau letak, lepas tu boleh pakai lah kan. Bila kau nak buka tu buka ni, benda yang simple je lah, benda yang berat tak boleh, benda simple-simple saja. So kalau multi tools punya ni, kalau korang nak beli, aku sarankan beli Ganzo ni lah, 5 tahun lama. Yang ni dah 5 tahun dengan aku. Ni 5 tahun dengan aku, tak pernah karat, tak nak apa semua. Dia lagi satu, kita jarang pakai sebab tu dia nampak okey je. Kalau selalu pakai rasa aku teruk dah rupa ni. And then lagi satu, aku pernah beli yang jenama biasa-biasa, ni memang tak tahan karat. Lepas tu dia dah akan sangkut-sangkut, ada spring patah lah. So Ganzo ni ada the best, tapi harga ni memang keras, 100 lebih rasa aku beli. Aku dah beli 2-3 dah, banyak dah aku beli. Memang aku suka, dia punya tahan. Alright, so ada lagi ke? So next item yang aku bawa bila travel, yang ni biasalah, wire cable charger, USB type C, okay. And then apa lagi ni? Yang ni dah jarang pakai dah. Yang ni mati tu handphone sebenarnya. Ada SIM card needles, lepas tu ada converter kan, daripada USB type C kot. Ni micro ke USB type C pun aku dah lama tak jumpa. Barang-barang daripada USB micro dah lama tak jumpa. Ni ada kabel ini, tapi kabel ni bukan fast punya lah, yang biasa punya je. Ni ada iPhone pun dah tak pakai dah. Aku pun dah tak ada, aku pun tak pernah pakai iPhone punya barang. Rumah je aku pakai sekarang. iPhone baru pun dah pakai type C. Yang ni USB. Jarang, benda ni dah jarang aku pakai, tapi aku bawa je lah. Benda dah ada kan, benda dah beli kan. Dulu pakai lah, selalu pakai. Sekarang dah kurang pakai kan. Ni apa lagi? Yes, ni apa orang panggil tempat USB converter ni. Kadang-kadang aku pakai. Kenapa kadang-kadang aku pakai? Sebab aku pakai ni sebab kalau aku nak pakai dekat ni boleh, tapi dia dah sediakan dia punya sendiri. Sebab dulu sebelum aku pakai CD ni, aku pakai pendrive. Mana pendrive? Pakai tu kecil. Pendrive. Pendrive pun aku pakai 16 GB. Dah tak pakai dah, letak je dalam beg. Dah ada benda tu, daripada kepala lah. Benda ni dah ada kan, nak copy barang 16 GB. Sekarang barang semua berapa gig besar punya, video pun, movie pun dah berapa gig besar. So aku dah ada benda tu, so benda tu tak diperlukan lagi lah kan. Yang ni just pakai, lepas tu cucuk je kat handphone. Nanti baca kat handphone, aku nak copy paste ke, aku nak ambil barang dekat PC orang ke, kat handphone orang ke, tak payah nak terlalu pakai WhatsApp. Kadang terlalu pakai WhatsApp, dia punya kualiti gambar tu kurang apa semua kan. So rasa aku dah tak ada apa-apa lagi dah. Dalam ni ada tak? Oh, ada lagi lah. Yes, yang ni daripada Uclean juga. Yang ni Bluetooth capture, macam remote kan. Jarang pakai, kalau nak bergambar mah pakailah ramai-ramai, tak ada orang nak tolong kau ambilkan. So pakailah benda ni. Dia tekan nak gambar. Ni antara Uclean. Ni pun aku nanti aku letak kat link description box. So tu antara barang aku. Dan bag yang aku pakai ni bag daripada Europolo. Nice gak. Ni kat Jet Studio kot aku beli dekat TikTok. Nanti aku letak link lah, ada kan. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Simple. Dan aku suka sebab dia kain kan. Dulu aku pakai PU pun aku pernah pakai, leather aku pakai, tapi aku suka bila travel pakai ni. Cuma bila pakai kain ni nanti dia akan cepat kusam. Tapi jaga elok lah, jaga elok. Okay je bang, aku tak pernah basuh ni. Ni dah 3 tahun kot aku pakai. Okay je kan. Kena jaga lah kan. Dalam ni buat ada simpan barang sini, boleh simpan barang ni. Ni tempat letak kunci kan. Ni aku tak pakai pun. Ni ada poket kecil sini. Ni simple je. Ni poket depan ni selalu aku letak apa ni, aku punya kunci kereta kan. Masuk kunci kereta tak dalam ni kan. Lepas tu belakang ni ada poket kecil. Itu saja. Dah simple. Aku suka bag ni. Alright, so sampai di sini saja. Nanti barang-barang yang kat atas ni aku akan letak link untuk beli dekat description box. Kalau korang berminat boleh beli. Okey, itu saja daripada aku. Thank you very much for watching. Don't forget share, like and subscribe. And Assalamualaikum.